Korang pernah tak sembang dengan seseorang, tapi orang tu pula nampak macam bosan, macam tak berminat dengan apa yang korang sembangkan? Mungkin body language korang kurang meyakinkan. Mari saya share 3 tips body language yang buat anda lebih direspek dan lebih menarik. Jom dengar. Yang pertama, posture badan kena tegak. Nampak ni, badan tegak macam ni, jalan, barulah orang tertarik. Betul? Jangan bongkok. Kalau bongkok memang tak menarik, orang dengar pun membosankan kan. Body mesti badan tegak, okey, and berdiri and dengar dengan baik. Yang kedua, eye contact yang sederhana. Jangan eye contact terlalu nampak pandang mata ke mata kan, nampak macam nak makan orang tu, ataupun pandang atas bawah. No. Okey, pandang bila bercakap dengan seseorang tu, pandang and then ada alihkan sedikit dan kembali kepada pandang matanya. Alright, so eye contact sangat penting. Eye contact ini menunjukkan yang korang sangat berminat dengan apa yang seseorang itu sedang bercakap. Dan lagi satu, jangan eye contact terlalu lama. Okey, nak nampak macam korang mengurat lah kan. Yang ketiga adalah gerakan tangan. Gerakan tangan ni penting sebab apa? Bila tangan banyak bergerak, orang akan lebih fokus dengan apa yang kita cakapkan. Okay, so make sure tangan tu sentiasa bergerak, especially bila buat presentation kan. Tangan kita mesti bergerak, tak boleh tangan straight. Okay, tak nampak menarik. Okay, bila tangan bergerak, komunikasi akan lebih baik. Okay, so banyakkan menggunakan tangan untuk bila kita bercakap. Okay, itu adalah antara tips yang menarik. So macam mana dapat sesuatu? So ingat nombor 1, posture badan yang tegak. Okay, nombor 2, eye contact, dan yang ketiga, penggunaan tangan yang menarik. Alright, so harap anda belajar sesuatu. Okay, komen kat bawah apa next tips yang you nak tahu.